Itu yang sampai ke garisan penambah. So pelumba jatuh tadi, ada dua pelumba yang nampak bergesel tadi. Dan libatkan itu pelumba Yam yang terjatuh. Kita tak dapat lihat pada nombor 37. Ya, Karizmi Mat Nasir yang akan terjatuh di laluan lurus menuju ke selekor yang pertama, tapi rakan yang berada di hadapan sekarang ini itu adalah Haziq Fairuz yang meneruskan penguasaan. Kita lihat apa yang berlaku pada Karizmi Mat Nasir di belakang. Macam pelumba yang terlanggar sikit tadi, mengelak dan terkena Karizmi Mat Nasir. Haziq Fairuz yang mau meneruskan kemarahan pasukan Yam yang naik ke podium buat kali pertama ditangkap. Kita saksikan sekali lagi apa yang berlaku di bahagian belakang yang melibatkan Karizmi Mat Nasir yang terjatuh. Ada pergeseran di bahagian tengah pada awalnya. Ada pelumba mengelak dan terkena Karizmi Mat Nasir.